Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Break Reborn. Dan ya, kali ini adalah video ketiga dan boleh dikatakan ini adalah video terakhir untuk minggu ni. Dan 2 minggu depan baru aku start balik orang ni dia sekali. Jadi korang komen jelas berapa banyak yang korang suggest untuk aku buat pada lagi 3 episod yang akan datang dekat kolom komen Okay. Jadi seperti yang aku cari tengok dekat komen tu, ada member aku dia bagi kata buat Nether Portal. Jadi kita tulis sini. Okay. Buat Nether Portal. Dah betul so. Cari village. Cari minimum 2 diamond dan paling atas adalah buat farm makanan. Jadi hari ini aku rasa kita kan ada banyak yen. Jadi kita boleh buat Nether Portal dekat sekitar sini dengan kita boleh cari village. Jadi 2 ni kita boleh settlekan sekaligus. Let's go. Aku ambil bucket dulu. Weh. Aku tak tahu kenapa aku selalu nostalgia bila kita setiap kali main Minecraft. Bukannya aku tak boleh, macam mana cakap, macam rasa tak boleh nak lepaskan masa lalu tu. Yang mana pengalaman kita masa main dengan saudara kita. Tapi sekarang semua dah besar dah. Tak boleh nak main sama-sama dah. Ada yang busy kerja, ada yang belajar. Dulu lah busy sebab hidup. Kalau boleh aku nak 1 hari ke 1 minggu ke untuk semua orang tu bersatu, kita main sama-sama. Tahulah. Tapi kadang-kadang hidup dia tak berjalan ikut apa kemahuan kita. Sebab dah ditentukan daripada awal lagi. Jadi apa yang kita boleh buat hanya ikut je. Macam aku tengah cari village ni, aku ikut je. Kalau ada rezeki, kita jumpa. Alah. Ouch, ouch. Okay, jangan hitak aku. Aku kira kau friendly. Kosong ke cave ni? Oh my god, kosong cok. Ya betul malam dah. Cepat gila. Okay, tadi aku dengar ada bunyi lava kat sini. Lepas tu ada lava. Aku tak main tipu Seriously aku tak main tipu Aku tak guna chunk base. Serius aku tak guna chunk base. Ya, aku tak guna. Aku jumpa ni natural cok. Okay, save koordinat. Okay, jom kita pergi cari village balik. Push pantai. What? Osh, besar ya. Guys, kita jumpa village guys.
Oh, kita ada banyak makanan ni. Okay, aku nak bilik aku nak tidur. Aku nak tidur. Walaupun aku terpaksa set panggil ke sini sebab aku akan duduk sini sementara. Ayo, okay, thank you. Okay, dengar cakap aku tadi masa lava pool tu memang serius aku guna cambis, tapi yang ni pun aku guna cambis. Hey, yo. Don't disturb the villager. Tengok, I am a hero of the village tau. Okay, jadi kita dah jumpa village kat sini. Dan kita dah jumpa lava pool untuk buat untuk buat nether portal, yang mana aku tak cheat. Okay. Dan ya, dekat village ni aku tak tahu apa kena buat. Tersalah aku nak mari untuk cari diamond je kalau orang ada. So kita check chest diorang ada kata diamond. Yup. Tak apalah, kita loot dulu village ni. Lepas tu pandai-pandai lah aku fikir nak buat benda ni village ni Oh ya, kan kat sini kan kita boleh cari villager yang buat gear tu kan. Jadi kita boleh kurung villager, kita suruh villager tu untuk buat gear. Ataupun kita kurung pun tak apa, kita buat dinding sekitar sini biar village ni macam terjaga sikit supaya tak ada mob-mob luar boleh masuk. Lepas tu villager ni kita kasih lah dia kerja-kerja yang mana kita nak dia kerja gitu. Macam ni kita nak kena tukar, yang tu kita nak tukar gitu maksudnya. Kita perlukan armor, yang mana villager yang boleh sparekan armor kita, maksudnya bagi armor yang bagus-bagus lah. Macam ini kan, ini armor kan. Ini armor. Jadi maksudnya kita trading dengan dia sampailah armor tu level dia sampai dapat diamond. Lepas tu kita boleh dapat armor diamond saja. Dengan cara macam tu, bila setiap kali kita mati kena dia, kita boleh gear up. Fast go. Mati hilang item, kita boleh terus boleh beli pakai. Netherite je lah tinggal cari. Tu je. Okay, village dah ada. Lava pun kita dah jumpa. Dan rasanya sekarang masa tu balik. Kat sini tak ada ke lava pool? Payah dah aku nak jalan ke hujung sana hanya untuk ambil lava. Let me see. Oh, there is a big cave. Big cave dekat bawah sana. Aku baru tahu kat situ ada cave. Okay. Dan kita sampai ke rumah. Tak guna betul. Oh, rasanya aku dah laju. Wow. Okay, aku rasa aku boleh buat macam ni ke dia. Wow. Oh my god. Kuda tu nampak berapa blok ni? 1, 2, 3, 4. Nampak blok dia lompat cok. Okay, aku namakan kau Horbam. Aku memang tak kasi nama. Aku rasa aku suruh dekat korang je lah kasi nama. Tolong kasi nama aku tak kasi nama. Yang hari tu pun aku kasi nama dia Horsey je. Jadi tak apa. Okay, jadi misi kita yang mana ni kan? Ya, cari village. Settle. Sekarang tinggal lagi ini apa? Buat farm makanan.
Bila kita tak ada makanan. Aku buat portal tu dekat atas sana. Sini kita buat selalu aku openingan tu. Kita buat sini ya. Okay, gali lava, and then lava. Kita cari lava. Walaupun aku mining diamond makan masa lama gila nak mampus, tapi tak apalah, sebab saya break ribbon. Saya boleh delete je belaka. Okay, ni berapa ratus orang kata? Kan perlukan 10 obsidian kan? 30% dah siap. 30% dah siap. Jadi sikit lagi. Ataupun kita nak buat dia besar 3 blok. Tak apa, biar je macam tu. Nanti kita ajar halang ni portal sini. Kita hias dia kasih comel. Macam ruin portal. Oh, maksudnya sekarang ni jadi kita dah selesaikan misi kita yang mana cari village. Dan nak buat nether portal kita perlu cari diamond yang dekat dalam tanah. Dan kita perlukan makanan dulu sebelum kita cari diamond. Yang mana itu sangat annoying. Ataupun kita tak perlukan makanan sebab kita dah ada dah ni. Tapi kita masih lagi perlukan buat farm tau. Sebab untuk cari kulit sekali. Mesti korang tertanya kan, Breaky, bukan ke kau main cheat dah tadi guna cang berapa mungkin? Tahu lah benda apa korang panggil ni. Dah guna je lah benda tu untuk cari benda tu orang panggil stronghold. Lepas tu ambil lah dia punya library punya buku. Weh, kan aku kata nak main chill-chill, tak fun lah gitu. Kita kena ada target. Yang benda target tu macam cakap, dia tak impossible. You know what I mean? Kalau macam kita cari lava ni, impossible untuk kita buat sendiri, betul tak? Tapi kalau buku ni kita boleh buat sendiri. Jadi kita kena buat sendiri. Lava ni kita tak boleh. Sebab aku terpaksa guna. Sama juga dengan village tu. Aku terpaksa guna. Kalau aku tengok dari sini kan, kalau korang ada sendiri cang base ni, korang boleh tengok kat sekitar ni. Village jauh gila daripada spawn. See how kau. Village yang aku pergi tu, yang tu adalah village yang kedua terdekat. Aku tak mau pergi yang paling dekat farm maksud aku. Sebab kalau aku pergi paling dekat, dia macam cakap, aku tu macam rasa tak ada effort. You know what I mean kan? Tapi yang betul kita aku rasa nanti mining trip ni makan masa yang lama gila nak mampus. Jadi rasanya patut kita skip. Aku rasa aku skip je lah kan. Dan korang tinggal tengok je hasil. Aku mining, tahu lah nak buat ke mana lubang. Buat nether portal dia, nanti aku buat path untuk nether portal dia pada situ ke sini. Jadi kita buat lubang mining dia dekat sini lah, kat sekitar sini. Rasanya ke sini comel lah. Harap tak ada gua ya. Okay, baik guys. Sekarang aku ada dekat kedalaman yang mana sepatutnya kita boleh mining diamond dengan senang. Tapi dekat sini juga aku ada gali masuk ke gua dalam gila. Mana? Tadi nak atas naik. Ni. Ni lubang ni. Dekat situ ada gua. Dia aku tengok sikit lah tu. Aku tunjuk sikit. Aku tengok tu. Besar lah. Okay. Jadi kalau aku pergi mining mana-mana mungkin. Kalau aku strip mining ni selama 4 jam tak jumpa diamond, aku pergi dekat gua ni dan aku akan record. Okay, tu je aku tahu. Jadi kalau korang nampak next lepas video ni korang nampak aku masuk dalam gua tu, maksudnya ya aku tak dapat diamond. Aku bazir je 4 jam. Okay, tu je. Bye bye. Yo man, tak sampai 4 jam lagi tapi aku tak jumpa diamond langsung. Aku jumpa ni je.
7 diamond, lepas tu 3 lagi aku guna untuk ni. Dah lah aku pergi cari diamond dekat gua. Sini pada lava. Apa kata kita ambil terus obsidian di sini? Okey, dia chill. Kita ambil obsidian. Kita perlu ke berapa je lagi obsidian? 8. 7 maksud aku. Yep, 7. Kita perlukan 7 je lagi obsidian. Dengan 3 lagi lah. Tambah 4 lagi untuk buat enchantment table. Jadi 7 tambah 4. 7 tambah 4. 11. Ya, 11. Okay, let's go. My target is diamond, kita diamond. Okay, sekarang kita lawan untuk diamond. Okay, kita cari lagi diamond lain. Kita cari dulu. Oh, ramainya. Oh my god, ramainya. Kalau korang boleh nampak ah, dekat sekitar hujung aku. Anjay, tepi tu penuh. Masih baik aku dah banyak cool. Masa pergi miner gitu. Nanti kena pergi ambil lagi ni. Makhluk ni ramai sangat Oh, amethyst. Oh my god, amethyst. Atas lagi, tak salah aku main shaft tu. Ya, atas lagi. Atas ni. Main shaft. Aku rasa ni dah comel dan kita tinggal taluk je nampak ni. Oh, atas ada diamond. Okay, go. Okay, kita kena gerak cepat sebab kalau kita tu dalam masa sekarang ni aku lupa nak nyala ke sini juga. Creeper adalah satu-satunya makhluk yang kita kena elak. Oh, diamond lagi. Tengok, dekat cave sekejap je aku dah jumpa diamond. Punya aku strip mining dah lah bosan. Lama pula sampai dia. Wah, dia berkumpul tempat. Ayo, pecah-pecah lah. Hop. Hop. Oh, wow. Kita main solo weh. Apa ni main squad ni? Dah lah squad dia banyak pula tu. Aku rasa lain kali lah kita pergi mining, kita habiskan. Kita ambil dulu semua diamond yang kita dah jumpa ni. Lepas tu kita pergi cari bulan kat atas tu lepas. Aku boleh cakap tu masa ni.
Kejam tu kau. Yo. Okay, finally. Ya betul. Nanti kita kena cari fortune. Yap. Okay, kita ambil dulu sumber diamond Aku rasa okay dah ni. Okay, let's go. Kita balik. Kejap aku nak balik. Oh, letak air. Hop. Sini dah yang aku kata gua ni. Gua ni kan ni. Oh, wow. Tengok gua ni besar gila kan. Aku rasa kat gua ni ada banyak diamond. Tapi kita pergi nantilah lepas ada fortune. Pertama kita perlu naik dulu. Renang. Oh no. Tolong jangan meletup. Okay, thank you. Bunyi benda tu? Tahulah. Okay, kita dapat sedikit diamond dan beberapa gold. Dan tinggal masak je lah. Betul tak? Hai. Biar betul habis dah aku punya kau habis dah ke? What? Kau habis dah tu maksudnya. Okay, kita letak tough dengan blok-blok kait batu ni yang kita jumpa. Kita orang pergi tadi mining. Okay, mari kita completekan dulu nether portal yang kawan kita suruh tadi. Okay, ni dia. Okay, tu dia. Dan jadi kita punya nether portal. Let's go. Nether portal. Aduh, dah. Sekarang kita tinggal gear up ataupun pakai je diamond. Pakai gold. Gold armor kan banyak dalam tu. Lepas pergi trade dengan piglin. Tapi ya, aku utamakan gapple dulu. Sebab kalau tak aku mati. Aku rasa nanti aku buat enchantment table dekat sekitar sini ya. Kita buat tempat enchant sini. Sini tempat enchant Sini kita buat tempat enchant. Situ ada tempat mining dia. Nanti kita hias lah. Sama juga dengan nether portal tu, nanti kita hias. Dan ya, hari ini kita dapat selesaikan. Tiga quest. Mantap. Tiga selesai. Tinggal yang ni saja. Task tinggal buat farm. Dan ya, task kita buat farm kan. Terus aku tambah lagi. Okay. Lepas tu lagi satu. Okay, tu dia. Jadi kat sini kita ada lagi 3 balik quest. Yang mana nanti aku akan buat kat selanjutnya lah. Yang mana kita akan buat fortune. Dan kita akan buat farm makanan dulu. Farm makanan dulu yang kita akan buat dulu. Lepas tu baru kita ni buat sugarcane farm. Kalau korang nak tambah juga boleh je. Tulis je lah kat komen Okay, aku rasa sampai situ saja untuk video kali ni. Yang mana daripada awal kita hanya cari village, cari lava pool yang mana aku guna cheat benda gitulah. Lepas tu aku jumpa lava pool sebenar dekat dalam gua kat bawah ni. Yang mana ini betul-betul beruntung ni. Ni dekat gua sini aku buat.
Yang mana lubang ni aku buat, aku jumpa lava pool, lepas tu aku ambil obsidian dia, lepas tu macam-macam lah aku jumpa sini. Dan ya, tu je kot. Dan jumpa lagi nanti kat part 4 Okay. Itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka, korang boleh like, subscribe dan comment, and I see you guys to the next video. Bye bye. Kejap. Bye bye.